Assalamualaikum. Sekarang saya berada di sini di hamparan lorong 5 Sri Bombala Laut Tawau, membawa 1001 memori yang menjala masuk ke ruang fikiran. Bagi mereka yang baru melihat kawasan ini, mungkin ia sekadar sebuah kawasan perumahan yang ramai penduduknya. Namun bagi saya yang pernah merasai denyut nadi asalnya, setiap inci tanah ini punya cerita tersendiri. Tahukah kalian, jalan masuk yang kita lalui hari ini sebenarnya adalah lembaran baru. Dahulu laluan utamanya bukan di sini. Masa telah mengubah segalanya. Jalan lama yang pernah menjadi saksi langkah kaki kami suatu ketika dahulu kini telah pun ditutup dan berdiri teguh di atasnya rumah-rumah baru. Seolah-olah sejarah lama itu tersimpan rapi di bawah struktur bangunan yang ada sekarang. Mengimbau zaman kanak-kanak di sini, suasananya jauh berbeza. Dahulu, bekalan elektrik hanyalah satu kemewahan yang jarang ditemui. Kami tidak mengenal apa itu suis dinding yang hanya perlu dipetik. Sebaliknya, bunyi bising enjin generator adalah melodi malam kami. Apabila enjin itu mula menderu, itulah tandanya kehidupan bermula di dalam gelap gelita malam. Paling tidak dapat dilupakan adalah tradisi menonton televisyen. Di kampung ini, bukan semua rumah bertua memiliki set televisyen. Saya masih ingat lagi, ada seorang penduduk kampung yang rumahnya menjadi tumpuan kami semua. Di situlah pusat hiburan kami. Kami akan berkumpul, beramai-ramai untuk menonton video melalui kotak. Kaset paling popular tentulah filem-filem wayang perang. Walaupun hanya satu-satunya rumah yang ada video, tapi kemeriahan dan semangat kejiranan ketika itu tiada galang gantinya. Kalau mahu dibandingkan dengan sekarang, bezanya bagai langit dengan bumi. Dahulu, di kawasan lorong 5 ini, hanya terdapat 4 buah rumah sahaja. Sunyi, tenang dan dikelilingi alam semula jadi. Namun kini, lihatlah perubahannya. Kawasan ini sudah mula ramai dan pesat. Rumah-rumah tumbuh bak cendawan selepas hujan, menandakan Sri Bombala Laut semakin berkembang mengikut arus masa. Beginilah suasana lorong 5 Sri Bombala Laut sekarang. Walaupun wajahnya sudah berubah, jalan lamanya sudah tertutup dan bunyi enjin generator sudah diganti dengan bekalan elektrik yang stabil. Namun memori tentang kotak video dan keakraban 4 buah rumah dahulu akan sentiasa segar dalam ingatan. Sebuah perjalanan masa yang mengajar kita tentang erti syukur dan kemajuan. Akhir kata dari saya, Bad Q Abad. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa di episod yang lain. Anak Jati Sri Bombalai Laut Tawau.